Assalamualaikum, hai korang, welcome back to my channel. Vlog hari ni sangat-sangat unexpected gila gabang. Gideon ada dekat area Ceras. So alang-alang tu ternampak second suite Bandar Seri Permaisuri Ceras. So why not kalau kita buat vlog kat sini sekejap. My first impression, wow gila sebab kedai ni macam butik weh. Sangat-sangat nampak cantik, kemas, bersih. Tak tahulah, mungkin sebab dia punya lighting kat sini sangat cerah. So everything nampak sangat cantik. Untuk outlet ni, mereka ada 3 floor. Ground floor, first floor dan juga second floor. Ground floor meletakkan barang-barang branded yang mahal-mahal lah. Mostly yang under, yang atas RM25. Untuk perempuan yang atas RM25 dan yang lelaki atas RM35. Untuk first floor meletakkan barang-barang perempuan. Dan second floor meletakkan barang-barang lelaki dan juga barang-barang RM5 yang buy 4 free 1 tu. Nanti kita tengok. Korang tengok ni guys, banyak gila boots-boots yang cantik menarik yang mungkin menarik perhatian korang seperti Timberland dan Dr. Martens. Pelbagai variety of bags turut dijual di sini. Harga diorang berpatutan, sangat berpatutan. Korang tak pernah pergi second suite. For those yang tahu, second suite ni pada Jepun, company Jepun. So mostly barang-barang mereka yang mereka jual dekat setiap outlet adalah daripada Jepun. Dia memang suka kalau pergi second suite tengok dia punya bahagian accessories. Kadang-kadang jumpa jackpot juga. Korang tengah mencari handbags, slim bag untuk perempuan. Kat sini banyak gila weh. Selain menjual pakaian, outlet ni juga membeli pakaian lama daripada kita. So kalau korang nak jual pakaian-pakaian lama korang, boleh datang ke outlet second suite Bandar Seri Permaisuri Ceras ni. Pelbagai jenis dress, lengan pendek, lengan panjang, bercorak, plain, macam-macam ada. Korang tengok ni guys, yang penting nampak macam baru-baru je. Sebelum korang beli, better you try dulu kat fitting room. You all kena try sebab apa? Second suite ni tak ada polisi refund. Diorang takkan refund duit kau kalau tersalah beli. Mereka cuma ada polisi exchange item. Dan polisi exchange item pun untuk sekali sahaja dalam satu receipt. So better you all try dulu. Okay guys, jom kita naik ke first floor pula, meletakkan barangan perempuan. Tak sabar sebab banyak barang-barang perempuan yang Gideon beli dekat second suite ni. Sebab Gideon ni kan macam feminine sikit. Gideon kalau nak cari jersey ataupun t-shirt yang ketat-ketat, yang fit-fit, cari dekat bahagian perempuan. Memang banyak cantik. Kedai ni sejuk lah guys, selesa nak shopping. Wow guys, tengok guys. Kemas gila, teratur sangat. Cantik kan? Nampak macam seksi je sleeveless ni. Nak try lah. Cantik, tapi dia macam agak transparent lah dekat bahagian nipple. So macam tak sesuai. Korang gegar-gegar cari handbag, slim bag dekat bahagian first floor ni banyak gila. Basically dekat bahagian atas, first floor dan second floor ni barang-barangnya lebih murah daripada dekat ground floor tadi. Bukan bermakna mereka tak branded, mereka still branded juga.
tetapi kondisi barang-barang tu tak secantik dekat ground floor tadi. Pilihan barang-barang kanak-kanak dekat outlet ni banyak juga guys. Ada topi, ada kasut budak, ada baju budak, ada seluar budak, macam-macam ada. Dia memang suka antara selain aksesoris dan kasut, dia suka tengok sleeveless yang ada dekat kadang-kadang bundle tu. Kadang dia seksi, menarik kan. Contoh macam ni. Macam tadi tu Jin try yang ni lah. Nampak cantik kan, tapi dia agak transparent lah, tak sesuai. For those yang tak pernah sampai lagi mana-mana outlet Second Street, kedai Second Street memang semua buka setiap hari daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Tadi masa awal video, Jida cakap pasal kalau korang nak jual pakaian lama korang kan. Memang boleh, tapi bukan dekat semua outlet. Korang pergi tengok dia punya website ataupun Instagram, dekat bahagian bio dorang ada nyatakan outlet-outlet mana yang ada buy and sale. Hanya outlet buy and sale saja yang korang boleh jual pakaian korang. Walaupun kedai Second Street tu buka daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam, untuk counter buy and sale, untuk counter korang menjual pakaian korang hanya dibuka daripada 10 pagi sampai 6 petang saja setiap hari. Selepas 6 petang, counter buy and sale tersebut akan ditutup. Korang tengok guys, kedai makan banyak, parking motor mudah, parking kereta mudah. Best gila weh tempat ni, ya Allah. Ini kalau buat full review ni memang tak habis sehari. Okey, sekarang kita pergi floor yang atas sekali, floor 2, meletakkan barang lelaki dan juga RM5 items. Besar juga section buy 4 free 1 ni. Buy 4 free 1 ni guys, hanya untuk barang-barang RM5 saja. Korang boleh campur-campur. As long dia RM5, buy 4 free 1. Tie boleh, tali pinggang boleh, bag boleh, kasut boleh, asalkan RM5, buy 4 free 1. Jimat sangat kan? Cantik kan kombinasi bag ni. Jidin memang suka combination antara putih, hitam dan merah. Siapa yang kenal Jidin memang tahulah, Jidin memang suka sangat combo 3 colour ni. Memang kena sangat dengan style Jidin. Love. Tengok guys, Jidin jumpa bag Kipling. Cantik sangat. RM25 je guys. Tapi dia punya sling tu dah tak ada. Patung ni pun dah hilang. Oh my goodness. Oh my goodness guys. Ini lagi cantik. Memang style gila. Actually Jidin dah lama dah cari bag macam ni. Cuma tak kena dengan style. Tapi Jidin rasa yang ni boleh terima kot. Sebab asyik pakai slim bag je, nak juga pakai yang apa tu, bag macam ni kan. Nampak stylo doh. Color dah cantik, harga dah cantik. Cuma I rasa dia terlalu besar.
Dia terlalu besar. Tapi I rasa ada potensi juga buat OOTD ni. Cantik kan? Staff-staff kat sini susun colour grade. Love gila. Okay guys, Jijin rasa Jijin kena gerak sekarang. Sebab apa? Firm battery Jijin pun nak habis. Nanti nak balik susah sebab Jijin kat Ceras ni kena guna Waze. Dalam malam-malam ni dengan rabunnya. Jumpa dekat rumah nanti guys. Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. Actually ni video ni yang saya tengok nak haul ni adalah after selepas beberapa hari. Sebab ya Allah, banyak gila video terkumpul dalam handphone ni. Tak tahu lah bila nak buat sebab kita kerja kan. YouTube ni as macam part time je, macam masa lapang, isi masa lapang boleh buat. So guys, kita ada shopping sedikit. Satu barang je sebab banyak barang yang menarik kat sana. Tapi kita pun nak berjimat sekarang sebab rumah kita ni macam dah penuh. Rumah kita ni tidak penuh. Memang teringat nak pindah rumah. Doakan Jidin dapat rumah yang ada lift, rumah yang tinggi tapi tak nak yang atas sekali. Sebab yang ni atas sekali ni panas juga lah. Guna air, bila air laju, bila air rumah Jidin ni air dia agak slow lah. So nak mandi macam tak feeling. Faham tak? So Jidin jumpa bag ni. Actually dah lama dah Jidin cari bag ni. Sebab biasanya kalau Jidin jalan-jalan, Jidin akan bawa bag yang slim bag dan jarang pakai backpack. Yang slim bag ni dia baju kita macam tak cantik sebab dia akan melintang kat sini. Kalau kita buat pakai kat sebelah bahu je nanti dia dapat jatuh kan. So Jidin cari bag yang dekat pinggang, so tak perlu pegang. So bag ni cantik gila, RM20. Okay, memang colour Jidin lah, putih, black and white. Putih, black and red. Memang colour Jidin. Siapa yang follow Jidin, dia tahu Jidin yang suka combination of these three colours. Dia agak kotor. Dia tak ada brand apa tadi, macam Oakley tapi bukan. Macam PS top pass. Oh my god. Tapi memang dah agak kotor as you can see. Rasa ni kerja untuk kontraktor kot, macam kerja bengkel ke. Jadi minyak-minyak ni aku untuk kerja bengkel kot. Tak tahulah apa. Tapi jadi estetik lah, nampak macam vintage. Besar dalam dia. I boleh letak power bank I kat sini satu, power bank I kat sini dua. Ada dua poket tepi ni. Yang ni mungkin I boleh letak charger I. Dalam ni boleh letak tripod ke, perfume ke, kan wet tissue ke, untuk pergi. Kan sangat convenient letak kat pinggang. Tak perlu nak bersilang-silang kat bahu dah. Okay, Jidin pun ada. Actually Jidin dah pakai dah bag ni. Okay, ni bawa kita dah bawa haul. Okay, Jidin dah buat video, Jidin dah tak gambar OTD dah dekat Instagram Jidin. Yang nak tengok lagi, pergi tengok. Pergi follow Instagram Jidin sekarang. Oh guys, best gila, outlet tu cantik sangat. Dia kecil je, dia tak pening kepala. Dia memang kecil. So for those yang pening kepala, nak shopping tempat yang besar-besar macam JBR kan, pergi dekat tempat-tempat macam Second Street, Bandar Seri Pharmacy Ceras. Dia kecil je, so tak pening kepala, senang nak cari barang pun korang nak. Okay guys, Alhamdulillah, thank you so much for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah jumpa lagi. Jangan lupa macam biasa orang belah, dengan subscribe, like video, share. Jadi Assalamualaikum. Annyeong.